bilangan 210C bertarikh 31 Januari 2024 telah bersetuju meluluskan dan melantik Menteri Besar Incorporated MBI sebagai pemegang konsesi REE dan diberikan kuasa kepada MBIM modal Sendian Berhad anak syarikat MBI untuk menguruskan perihal NRREE termasuk polisi, pembangunan dan pelaksanaan. Badan yang telah diberi hak milik itu iaitu MBI memberikan kebenaran dan hak eksklusif. Pihak MBI mempunyai kuasa ke atas MBIM untuk menjalankan kajian terperinci berkaitan unsur nadir bumi NRREE di negeri Terengganu melalui ujian perintis pilot test. Yang keduanya, pihak MBI mempunyai hak eksklusif ke atas cara dan pihak mana reserve mineral unsur nadir bumi boleh dijual oleh pelombong-pelombong REE dalam bentuk mentah atau REE oksida dan sebagainya. Maknanya ada MBI dilantik sebagai single aggregator untuk menguruskan REE ini. Syarikat yang dipersetujui dilantik oleh MBI bagi menjalankan pelombongan REE di negeri Terengganu perlu mematuhi dan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh MBI. Di bawah pengurusan NRREE Negeri Terengganu terdapat jawatan kuasa yang menjalankan tugas dan peranan masing-masing iaitu Majlis Mineral NRREE Negeri Terengganu. Yang keduanya jawatan kuasa hasil NRREE Negeri Terengganu dan jawatan kuasa kerja NRREE Negeri Terengganu di mana ia merupakan jawatan kuasa bersama MBI dan PTG. Terima kasih.